أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim dengan tujuan supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 188. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul fara'idha fa innaha min dinikum wa innaha nisful ilmi wa innahu awwalu ma yunza'u min ummati. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid kerana ia merupakan sebahagian daripada agama kamu dan ia adalah setengah daripada ilmu. Ia juga adalah ilmu yang pertama dicabut daripada umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 2719. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ihsan, Kampung Sungai Lang Tengah, Banting. Yang saya mulakan pimpinan masyarakat, para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas izin dan juga rahmatnya dapat kita bertemu lagi pada malam ini bagi menyambung pengajian kita berkait dengan ilmu faraid, yang mana kita akan petik dari kitab Faham Faraid yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad, Timbalan Pengurusi Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga perjumpaan kita ini dapat menambah berat timbang amal baik kita ketika bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terakhir pengajian kita bertarikh 21 hari bulan 4 2026, bulan yang lepas. Kita terhenti pada muka surat yang ke-44.
dalam tajuk besarnya, iaitu harta pusaka al-mauruth. Kita ulang sikit supaya dapat nyambung. Kalau tak terus masuk nombor 5, pening nanti kita. 5 ni apa benda? Dalam tajuk apa dia? Harta pusaka ditentukan dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah sesuatu yang mempunyai nilai kebendaan seperti tanah dan rumah. Walaupun nilainya kecil sekalipun, seperti sebatang pen, ia tetap dikira sebagai harta pusaka. Lihat nota kaki di bawah 48. Harta sukar dibahagikan seperti pen tadi, kopiah kita, kasut, selipar, akan diselesaikan dengan kaedah takharuj. Nanti kita akan masuk dalam tajuk khusus takharuj, iaitu melepaskan hak. Iaitu ada 3 syarat untuk seseorang waris melepaskan hak. Pertama, hendaklah waris yang melepaskan hak itu tahu dan faham dulu bahagian faraid dia. Kerana dalam ketentuan faraid itu merupakan faridatan min Allah, kewajipan daripada Allah. Kedua, jika dia nak melepaskan hak, hendaklah syarat waris yang nak melepaskan hak ini mukallaf, aqil dan juga baligh. Dalam konteks perundangan kita di Malaysia, mestilah umurnya 18 tahun dan ke atas. Sebab tu kalau ada waris-waris yang di bawah umur 18 tahun, nama dia dalam geran tanah arwah ayah dia, contoh, dia sebagai waris. Ada juga tercatat, setengah-setengah geran ada tercatat, setengah-setengah geran tak tercatat. Tetapi kalau tercatat, bukan sebagai pemilik, sebagai apa? Sebagai orang yang diamanahkan. Maknanya di bawah, di atas nama anak-anak yang di bawah umur ni, kena ada satu nama yang dilantik sebagai apa? Pemegang amanah bagi pihak waris-waris yang di bawah 18 tahun ini. Kemudian syarat yang ketiga, untuk bertaharus hendaklah dia ikhlas, redha melepaskan hak. Sama ada melepaskan hak itu dengan balasan, iaitu pampasan, bayaran, atau tanpa bayaran. Kalau contoh kopiah, nilainya cuma RM10 sahaja, ada 2 orang anak, 2 orang lelaki, itu saja waris yang ada. Bermakna anak lelaki pertama 1/2, RM5 nilai dia. Anak lelaki kedua 1/2 juga, RM5 nilainya. Jadi anak pertama nak ambil, nak potong 2 tak boleh. Kalau potong dah tak ada manfaat kopiah dah. Tapi itulah faraid sebenarnya. Dari segi hak, masing-masing ada hak, 1/2, 1/2. Jadi abang nak ambil kerana muat kat kepala abang, adik tak muat, kecil kepala dia. Jadi abang kata, bagi abang je lah kopiah arwah ayah ni. Boleh, kata adik. Dia cukup syarat 3 tadi. Dia tahu dan faham, oh nilai aku 1/2, kalau kopiah RM10, RM5. Tak apalah, tak banyak mana pun. Dan dia mukallaf, akil dan juga baligh, dan dia ikhlas melepaskan hak. Tak apalah, abang ambil lah. Saya pun bukan muat kopiah tu, abang ambil lah. Selesai. Itu makna takharus. Ini bagi harta-harta yang kadang-kadang kita ambil ringan, terutama pada harta-harta yang kecil. Tuan-tuan, harta kecil pun ada nilai. Sekalipun duit di mesin wajib difaraidkan. Jangan kita ambil mudah. Mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍah. Sama ada harta tersebut, kata Allah, kecil ataupun besar, sikit ataupun banyak, nasiban mafruḍah. Bahagian-bahagian ahli waris tu Allah dah wajibkan dah, Allah dah tentukan dah. Allah dah mafruḍah, Allah dah tentukan kewajipan bagi setiap ahli waris tersebut. Jadi tak boleh kita ambil hak waris-waris yang lain. Kalau adik-adik kata, tak apalah abang nak ambil, abang bayarlah kat saya. Kopiah ni nilainya sekarang mungkin RM10, bahagian saya RM5, 1/2. Abang bayar RM3 dah lah. Abang wajib bayar kat adik. Sebab apa? Nak melepaskan 3 syarat tadi. Ikhlas tu tadi dengan pampasan atau tanpa pampasan. Kemudian sesuatu yang tidak mempunyai nilai kebendaan tidak dikira sebagai harta peninggalan, seperti ilmu, seperti pangkat, seperti jawatan dan sebagainya. Yang kedua, syarat harta pusaka itu adalah ia merupakan milik yang sempurna, milkut tam, milik yang sempurna bagi si mati, walaupun ia bersangkutan dengan orang lain,
seperti seseorang berhutang dengannya. Dia bagi hutang kat kawan dia, kemudian orang yang bagi hutang ni meninggal dunia. Jadi kawan yang berhutang tu wajib bayar, tapi bukan bayar kepada si mati, dia dah mati dah. Jadi nilaian harta ataupun duit yang dipinjam tu dikira harta pusaka si mati, wajib difaraidkan. Itu juga termasuk dalam harta pusaka, walaupun bersangkutan dengan orang lain. Dan bila kata milk hutang, harta yang digadaikan juga termasuk dalam urusan tuntutan langsung. Nanti kita akan masuk. Antara perkara yang wajib dilakukan ke atas harta pusaka, pertama sekali adalah tuntutan langsung ke atas harta. Apa dia tuntutan langsung ke atas harta? Salah satunya adalah jika harta tersebut di bawah gadaian, maka kena selesaikan terlebih dahulu. Kena tebus, atau kalau tak mampu tebus, jual emas. Contoh dekat Ar-Rahnu ada 5 kilo contoh 5 kilo nilai-nilainya kira-kira juta juga, tapi tak mampu waris nak tebus, okey, jual sahaja. Berapa baki pokok yang dipinjam oleh si mati dibayar, dan ada baki. Baki itulah baru pusaka. Sebab apa? Baki tadi itulah milk hutang. Kalaulah harta tersebut masih lagi di dalam gadaian, belum cukup syarat dianggap sebagai harta pusaka. Kerana syaratnya adalah dimiliki dengan cara milik yang sempurna. Harta yang bukan milik sempurna seperti harta yang digadaikan tidak boleh difaraidkan sehingga ditebus dahulu harta tersebut. Begitu juga harta benda orang lain yang dipinjam atau disimpan oleh si mati sebagai pemegang amanah. Harta tersebut bukan miliknya dan wajib diserahkan kepada pemilik yang sebenar. Dalam geran tanah contohnya, kadang-kadang ada tulisan nama si Fulan bin si Fulan sebagai pemegang amanah. Kalau penama ni yang di atas namanya sebagai pemegang amanah meninggal dunia, tanah tu bukan milik dia, bukan harta pusaka dia. Dia hanya sebagai pemegang amanah. Begitu juga bagi KWSP atau tabung haji yang ada konsep penama. KWSP kadang kita letak nama, sama ada seorang pun boleh, ramai pun boleh, tak letak pun boleh, sebab bukan mesti kena letak penama. Tabung haji pun begitu juga, kena faham duit dalam KWSP pusaka ke tidak? Pusaka. Duit dalam tabung haji pusaka ke tidak? Pusaka. Bila letak penama, penama ni bukan milik dia, melainkan cukup rukun dan syarat hibah, barulah milik dia. Kebanyakan orang letak penama ni sekadar letak penama saya, dia tak ada konsep hibah. Nak kata konsep hibah pun, duit tu belum ada dekat tangan penama lagi, dekat pemegang akaun tu belum ada dekat tangan dia lagi. Macam mana dia nak hibahkan kepada orang lain? Jadi dari segi rukun dan syarat hibah tak sempurna. Jadi penama tu sebagai apa? Sebagai pemegang amanah sahaja. Dia boleh keluarkan tanpa menunggu surat ataupun perintah pembahagian pusaka yang dikeluarkan sama ada di pejabat pusaka kecil atau mahkamah tinggi sivil. Tanpa surat tu dia boleh keluarkan duit dalam KWSP. Tanpa surat tu dia boleh keluarkan di tabung haji, sebab dia diletakkan sebagai penama, pemudah cara saja, bukan milik dia. Jangan dia beranggapan arwah ayah letak nama aku sebagai penama, maka aku punyalah. Salah. Itu harta pusaka yang wajib difaraidkan. Dia hanya sebagai pemegang amanah, ibarat pemegang amanah atau pentadbir sahaja, bukan milik dia. Yang ketiga, harta itu adalah harta yang diperoleh secara halal sahaja. Harta yang diperoleh secara haram seperti riba, rompakan, rasuah, perjudian dan lain-lain, nak tentukan macam mana? Rujuk kepada ahlinya. Rujuk kepada ahlinya, tanya kepada yang mana lebih mengetahui. Okey, duit ni macam mana statusnya? Kena lihat pada situasi dan keadaan. Kalau memang dah diyakini duit ni memang hasil daripada perjudian, si mati ni sehari sebelum mati dia gembira sangat sebab apa? Nombor ekor kena. Contoh, kena nombor ekor, lepas tu dapat 2 juta ringgit. Seronok dia, seronok beli kereta, pun accident, meninggal dunia. Jadi duit tadi tu memang diyakini daripada sumber yang haram, maka tak termasuk dalam harta pusaka. Nak urus macam mana? Serahkan kepada pihak yang berautoriti.
Kita ada Majlis Agama Islam Selangor, di bawahnya ada sektor ataupun unit Baitul Mal. Yang mana Baitul Mal di bawah MAIS ini, antara peranannya adalah menguruskan harta yang tidak patuh syariah, menguruskan harta yang dijumpai, harta mafqud, harta yang hilang, luqatah, mafqud pula, mafqud orang yang hilang, luqatah iaitu harta yang dijumpai. Kita jalan-jalan turun daripada tangga masjid, jumpa beg. Bila buka beg tu, duit tunai, kira-kira ada 200,000. Macam mana nak buat? Kalau rasa pening, tak tahu nak buat apa, bagi ke MAIS, biar MAIS yang akan uruskan. Dari segi kaedah fiqah, kita kena hebahkan terlebih dahulu. Kalau kita nak urus, hebahkan selama mana? Setahun, tuan-tuan. Setahun kena hebah kepada jemaah masjid. Siapa ada hilang harta, jangan cakap duit, cuma mengaku ada hilang harta, sekian tempat sekian saya jumpa pada waktu sekian, tarikh sekian. Siapa yang ada rasa kehilangan boleh berhubung dengan saya. Besok post lagi dekat dalam grup kampung, grup Karyah Masjid, siapa ada hilang. Setahun dari segi hukum fiqh, setahun tu je kena hebahkan sampailah hari yang selepas tahun. Contohlah setahun 365 hari, 365 genap setahun, 366 dia boleh guna dah duit tu. Halal bagi dia untuk gunakan duit tu. Sehari tu, mentang-mentang menunggu setahun ni, dah halal bagi dia belanja habis. Contohlah 200,000 habis dia belanjakannya. Besoknya pula 367 ada orang datang, Haji, saya baru teringat lah Haji, tahun lepas tu masa yang Haji hari-hari post dekat grup kampung tu, kata siapa ada hilang harta, rupanya saya baru teringat. Kamu biar betul, harta apa? Duit. Betul lah tu. Berapa nilainya? 200,000 ringgit. Betul lah tu. Dalam bekas apa? Dalam beg warna coklat. Betul lah tu. Nombor siri duit pun saya ingat lagi. Contoh. Nak yakin sungguh-sungguh itu hak dia, wajib yang belanja tadi ni, pada belanja tu dia halal atau belanja, dia wajib bayar balik. Nak kata susahnya proses nak mengambil harta orang masuk poket kita, bukan senang, tuan-tuan. Tapi dalam faraid ini, hikmah di sebalik kematian orang tersayang kita, mak kita, ayah kita, Allah kurniakan kepada kita harta yang halal melalui faraid. Tak payah susah-susah kita nak kerja, kumpul duit, tahu-tahu dapat tanah pusaka. Halal lagi. Bahkan kata Allah, siapa yang taat, yang patuh dengan ketentuan aku, dengan ketentuan pembahagian aku dah bagi dah, aku dah tentukan dah, ayah banyak ni, ibu banyak ni, suami banyak ni, dia patuh, dia taat, dia syukur dapat harta tu, maka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Allah bagi galakan lagi, dah lah dapat harta, tak payah susah-susah. Tapi bukanlah kita minta, tak ada anak yang minta mak ayah mati semata-mata nak harta pusaka, tak ada, tuan-tuan. Tapi di sebalik kesedihan yang kita alami, kematian orang tua kita, kematian keluarga terdekat kita, Allah kurniakan harta yang halal kepada kita melalui faraid. Bahkan Allah bagi ganjaran syurga siapa yang patuh dan taat. Tapi siapa yang ingkar, kata Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ingkar, melampaui batas, ini tidak adil, tepuk meja. Apa kata Allah? Ingkar engkau ya, melampaui batas, maka akan dihumbankan ke dalam neraka Allah, kekal ia di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan. Harta tersebut hendaklah disalurkan kepada majlis agama negeri atau digunakan bagi perkara-perkara yang menjadi keperluan orang ramai seperti jalan raya, pagar, longkang dan tandas awam. Bagi saja dekat MAIS tahu nak urus bagaimana. Kemudian dari segi fiqh, harta yang tidak patuh syariah ini diharuskan untuk digunakan untuk maslahah umat pada perkara-perkara yang tidak dimuliakan. Maksudnya apa? Kalaulah masjid buka tabung, kita buat tabung untuk wakaf, siapa nak sumbang untuk kita ganti mimbar ni contoh. Kawan ni ada 2 juta duit nombor ekor, dia nak sumbang, boleh tak? Tak boleh. Ataupun dia jumpa duit, dia nak gunakan tu pun tak boleh juga. Hanya untuk perkara yang tidak dimuliakan, lebih-lebih lagi pada harta yang tidak patuh syariah.
Tak boleh untuk kegunaan yang dimuliakan, untuk buat longkang, untuk buat pagar jalan raya, itu boleh. Tapi kalau pening-pening tuan-tuan, bagi saja dekat majlis agama untuk uruskan. Yang keempat, harta tersebut diperolehi semasa si mati masih hidup. Jika harta diperolehi selepas dia mati, harta itu bukan miliknya dan tidak menjadi harta pusaka. Contoh, derma kematian, khairat kematian. Khairat kematian yang orang sumbang dalam tabung tu, sebelum mati ni ke ataupun selepas mati, dapat duit tu selepas, maka dia bukan harta pusaka kerana dia diperolehi selepas daripada kematian. Apa lagi contoh? Pampasan perkesor, pencen dan sebagainya. Pencen ni pula tengok juga keadaan. Kalau pencen tu dia dapat masa dia hidup, dia umur 60, pencen wajib, kemudian dia meninggal 61, setahun genap dia mati, jadi setahun dia dapat duit pencen. Sebulan 3,000 contoh masuk dalam akaun, 3,000 terkumpul setahun tu ada berapa? 3,000 kali dengan 12, 66,000 contoh. Apa pula? 36,000. Duit tu dia tak guna pun, sebab dia ni ada rumah sewa banyak, ada kebun banyak, tak terusik pun duit pencen dia. Lepas setahun dia mati, jadi duit pencen yang dapat setahun tu pusaka ke tidak? Pusaka. Tapi duit pencen yang dia dapat selepas dia mati, duit pencen tu dia akan dapat kat siapa? Isteri dia atau anak-anak dia yang berumur bawah lah 18. Jadi duit yang terkumpul setahun tu pusaka, duit yang dapat selepas dia mati itu bukan pusaka. Dia tertakluk pada akta pencen. Ini bagi penjawat awam khususnya tahulah proses ataupun pengurusan harta ataupun wang pencen ni. Dia akan dapat kat siapa, kita akan masukkan nama, biasanya kat pasangan lah, isteri kepada si mati. Kemudian jika penyumbang berniat untuk berikan kepada anak-anak si mati, maka sumbangan itu milik anak-anak si mati, bukan milik isteri dan ahli keluarga yang lain. Kalau duit tu orang datang layat, ni orang kaya datang, dia bagi duit ni RM10,000, dia cakap dengan tuan rumah, duit RM10,000 saya nak bagi kepada anak si mati, anak arwah, ada 2 orang kan masih belajar, ni RM10,000 untuk anak, maka hanya untuk kegunaan anak sahaja. Kalau dikhususkan, kalau tak dikhususkan, maka terpulang kepada ahli waris yang berhak untuk diuruskan bagaimana. Orang luar jangan masuk campur. Orang luar jangan masuk campur. Ini, ada berapa dapat terkumpul orang bagi dalam tabung, ada 2,000. Kita gunakan untuk majlis tahlil arwah. Suka hati dia buat keputusan. Padahal dia bukan ahli waris. Biar ahli waris yang buat keputusan ikut kesepakatan. Maknanya apa? Tak tertakluk dengan hukum faraid. Tapi siapa punya hak? Ahli waris. Kerana apa? Kerana wang itu disumbangkan kepada keluarga si mati, ahli waris. Jika penyumbang tidak berniat kepada sesiapa pun, maka sumbangan itu milik keluarga. Kaedah pembahagian tersebut mengikut kesepakatan ahli waris. Ia tidak tertakluk dengan hukum faraid kerana ia bukan harta pusaka. Bila menyebut tentang harta yang diperolehi semasa hidup, ada pengecualian dalam beberapa kes. Contoh, jika harta itu diperolehi selepas dia mati dan harta itu terhasil daripada harta pusaka si mati, maka ia termasuk juga sebagai harta pusaka. Contoh, dia ni kerja dia sebagai nelayan, kemudian pagi biasanya nelayan dia akan pasang jaring dekat laut, kemudian nak biasa angkat, kalau ada setengah orang dia tunggu dekat laut, ada setengah orang dia balik ke darat dulu, kan nanti lepas 2 jam 3 jam baru dia angkat balik ke darat, ngeteng. Sebab masa dia laut tu dengan jeti tu tak jauh, jeti pula ada kedai kopi, ada wrestling pula kat situ. Jadi dia balik ke jeti minum, dia punya pukat dah dekat laut dah ni, tengah-tengah tengok TV sambil-sambil ngeteng, dia meninggal dunia. Jadi waris tahu, ayah ni tadi pergi ke laut, tengok dekat sampan jaring tak ada. Jadi selesai pengubumian arwah, petang tu selesai, jadi waris pergi ke laut cari mana pukat arwah ayah. Jumpa ada 3 kepala, kita panggil tiga kepala pukat panjang. Bila diangkat penuh ikan, udang penuh, sotong penuh, ketam penuh.
Jadi udang, sotong, hasil daripada pukat tadi dikira pusaka ke tidak? Sedangkan wujud selepas mati. Tak tahu nak jawab. Pusaka. Sebab apa? Sebab ia diperolehi terhasil daripada harta pusaka dan belum lagi dibahagikan harta pusaka, melainkan pukat tadi dah difaraidkan. Tapi mustahil lah. Sebab apa? Matinya sebelum diangkat pukat. Jadi pukat tu masih lagi dianggap pusaka dan hasil tu terkait dengan harta pusaka. Contoh lain, si mati ni dia ada banyak rumah sewa, dia ada 10 buah rumah sewa. Hari dia meninggal, waris-waris belum urus pusaka dia. Biasalah orang kita bubuk merah lagi, nanti dulu tangguh. 20 bulan setahun tangguh. Setahun tangguh urus pusaka si mati ni. Dalam tempoh setahun tu ada tak hasil sewa 10 buah rumah tadi? Ada. Dan hasil sewa itu dikira pusaka. Sebab apa? Terkait dengan harta pusaka. Walaupun hasil tu wujud selepas mati. Sama juga kebun sawit ada 10 hektar, tapi belum lagi difaraidkan tanah tersebut. Tunggu dah setahun, barulah waris-waris bincang bahagi-bahagikan ekor faraid. Yang ni dapat banyak-banyak sekian-sekian, keluasan tanahnya dan sekian-sekian. Jadi dalam tempoh setahun tu ada tak hasil daripada kebun? Ada. Hasil tu dikira sebagai harta pusaka juga yang wajib difaraidkan. Kaedah pembahagian tersebut mengikut kesepakatan ahli waris. Ia tidak tertakluk dengan hukum faraid kerana ia bukan harta pusaka. Ini bagi harta yang tidak ada kaitan dengan harta pusaka. Tidak ada kaitan dengan harta pusaka. Tapi kalau ada kaitan dengan harta pusaka, maka ia tertakluk dengan hukum faraid. Manakala jika harta yang terhasil itu daripada harta pusaka si mati, maka ia akan menjadi harta pusaka juga. Contoh hasil sewa rumah dan hasil ladang yang diperolehi selepas si mati meninggal dunia. Macam saya cerita tadilah. Sebab dia ada kaitan dengan harta pusaka, kebun ke, rumah sewa ke dan sebagainya. Yang kelima, harta itu berkekalan milik si mati sehingga dia meninggal dunia. Maksudnya apa? Milku tam lah, milik yang sempurna sampai dia mati. Kalau sebelum dia mati, dia dah jual tanah tu, dia dah jual motor tu, dia dah jual kereta tu, cuma belum tukar nama saja. Bila dia mati, dari segi hukum, tanah yang dah dijual, kereta yang dah dijual, motor yang dah dijual, sekalipun nama dia lagi, adakah dikira harta pusaka dia atau bukan? Bukan lagi dah. Cuma dari segi proses pengurusan tuntutan harta pusaka di Malaysia kita ini, sama ada di pejabat pusaka atau mahkamah tinggi, kena masukkan juga dalam senarai harta pusaka dia. Sebab apa? Sebab bukti ketuanpunyaan bagi harta ini adalah selagi mana nama dia ada dalam geran milik dia. Tanah contoh, kalau kita kata ni tanah aku, apa bukti? Geran itulah membuktikan. Ini dari segi undang-undang. Kereta ni kereta kita, apa bukti? Inilah geran dia, nama kita dalam tu. Itu bukti pemilikan. Dari segi proses kena masukkan juga tanah yang dah dijual, termasuk tanah yang dihibahkan, yang dah dibagi kepada anak-anak, tapi nama ayah lagi, bukan lagi harta pusaka dari segi hukum. Tapi dari segi proses masukkan juga, kemudian keputusan pembahagian tadi kena mengikut kepada pembahagian hibah yang telah dibuat oleh si mati semasa dia hidup. Kalau ada dakwa-dakwi di kalangan ahli waris kata, itu masa ayah hidup, ayah kata macam ni, kita semua setuju, yang tu untuk engkau, tanah yang sini untuk aku. Tapi sekarang ayah dah mati, kata dia, nama ayah, aku boleh tuntut tanah kat sana, aku boleh tuntut tanah kat sini. Ni kata anak yang tak guna, kata anak yang tamak, makan harta batil. Ini yang dikatakan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 188, jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim dengan tujuan supaya kamu dapat memakan harta orang lain dengan cara batil, sedangkan kamu mengetahui. Ini termasuk dalam perkara makan harta batil. Tahu dah ayah dah wakaf tanah tu untuk masjid, cuma nama belum tukar, belum diwartakan di Perbadanan Wakaf Selangor dan sebagainya. Mati ayah, dia pergi tuntut. Sebab apa? Dalam geran nama ayah, masuk pusaka, tukar kepada nama dia, dia jual ke orang lain pula. Dia tak nak duduk, dia tahu orang kampung marah. Dia tahu orang kampung marah, orang kampung tahu tanah tu dah diwakafkan oleh ayah dia. Tapi dia tuntut pusaka atas nama dia, dia jual ke orang lain. Orang ketiga datang-datang, konon-konon nak buat rumah, tengok-tengok, dah ada masjid atas tu. Naya kawan tu. Jadi benda-benda macam ni yang kadang-kadang orang ambil kesempatan. Sebab tu dalam bab
bab kita nak infak, bab kita nak hibah, bab kita nak wasiat, pastikan ada hitam putih, pastikan proper, jangan cakap mulut saja. Long tanah kat ujung kampung seekar tu ayah wasiatkan kalau ayah mati bagi dekat masjid. Baik ayah, kata anak kita. Tapi cakap mulut saja. Mati kita, anak fikir 2-3 kali. Nak bagi tahu ke tak masjid? Masjid tak tahu ni, aku je yang tahu. Kalau aku bagi kat masjid, makin sikit lah bahagian aku nanti faraid. Kalau aku tak bagi, dapat kat aku. Aku anak lelaki seorang saja, yang warisnya ada 100% dapat kat dia. Makan harta batin. Lepas tu hati-hati dalam bab harta pusaka. Harta pusaka dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk. Antaranya, pertama, harta yang bersifat tetap seperti tanah, rumah, kilang, pejabat, kebun dan lain-lain. Yang kedua, harta yang bersifat mudah alih seperti wang tunai, wang simpanan, KWSP, kereta, pakaian dan sebagainya. Tonton kalau yang pernah buat urusan tuntutan harta pusaka. Ada 2 kategori harta. Satu, dalam sistem mainland tu kita kena senaraikan harta alih dan harta tidak alih. Apa dia harta alih? Seperti contoh duit, kenderaan, saham. Apa dia harta tidak alih? Seperti tanah, rumah yang bergerak. Rumah atas tanah kita akan daftarkan sebagai tanah. Bermakna tanah tu termasuk sekali dengan rumah. Tanah tu termasuk sekali dengan rumah. Sebab rumah atas tanah biasanya rumah kampung lah. Rumah tu tak ada geran. Yang ada geran cuma tanah. Jadi dari segi akta kanun tanah negara, apa-apa yang berada di atas tanah milik seseorang, maka bangunan ke, apa-apa ke, pokok ke, menjadi milik tuan tanah. Jadi dekat situ kita kena faham. Kalau bahagian waris abang, contoh adik yang bongsu, dia dapat tanah yang ada rumah ke atas tu, termasuk rumah tu pun bahagian dia juga. Jangan merumitkan keadaan. Ini tanah je untuk adik, rumah pusaka lagi, abang ada hak. Nak hak macam mana? Tanah tu tanah adik, rumah abang, macam mana? Jadi jangan merumitkan keadaan. Kadang-kadang orang ambil kesempatan benda-benda macam tu. Jadi kita kena faham apa-apa yang berada di atas tanah dari segi undang-undang, maka ia milik kepada penama atas tanah. Declare siap-siap, muktamadkan siap-siap. Rumah ni untuk siapa? Tanah ni bagian siapa? Ni bagian adik. Maka rumah ni juga untuk adik. Semua setuju? Semua setuju. Ada seorang ni kata, kalau macam tu untunglah adik, walaupun tanah seekar, kami pun dapat seekar masing-masing, tapi adik dapat rumah, kata. Nilaikan berapa rumah, bahagian saya contoh 2/8, kirakan adik kena bayar kat saya. Sebab bahagian adik tanah je, rumah tu pusaka. Hukum asal tanah tu pusaka, rumah tu pusaka. Tapi sebabkan yang lain dah serah hak tadi kepada adik, seorang ni dia kata, tak apalah kalau adik nak juga rumah ni, adik bayarlah kat abang, katanya. Berapa bahagian abang? 2/8. Nilai rumah 80,000 contoh. 80,000, 1/4 bukan dalam 20,000 kena bayar. Bagi separuh lah adik, 10,000 dah lah. Wajib adik tu bayar. Wajib bayar, tuan-tuan. Ini kita kena jelas benda-benda macam ni. Jangan benda ni masih sama-sama. Sebab banyak kes saya jumpa, bila kata banyak ni, lebih daripada 5 kes saya jumpa. Di Kuala Langat saja lebih daripada 5 kes saya jumpa isu rumah pusaka yang tak diurus. Sebab salah faham. Kata tanah betul lah, tanah bagian abang, tapi rumah tu rumah pusaka, kata. Dia tak faham. Dari segi akta, tanah rumah tu pun dah menjadi milik abang. Sebab segala apa yang ada di atas tanah milik kepada tuan tanah. Jadi kena declare siap-siap. Kalau lah betul tu bahagian adik, contoh tanah tu, sekali dengan rumah, nilaikan berapa. Setuju tak semua bagi kat adik? Semua setuju. Dah tutup buku. Jangan ungkit lagi dah. Ini ada juga yang jenis dia berfikiran macam ni. Tak apalah rumah kita jangan bincanglah rumah ni, dia kata. Konon-konon bijak. Dia kata jangan bincanglah rumah ni, kita sepakat rumah ni siapa-siapa nak duduklah, dia kata. Ni bahana dia kata, bahana. Sebab apa? Sebab masa generasi pertama hidup tak ada masalah. Siapa nak duduklah. Ada seorang ni yang nombor 2 duduk sebab dia tak ada rumah, dia menyewa.
Yang bertiga pun, yang nombor 3 pun menyewa juga, tapi dia mampulah menyewa. Yang nombor 2 ni tak mampu nak menyewa, dia duduklah rumah tu. Semua tak kisah, tak apalah, duduklah, kita dah sepakat dah, siapa-siapa nak duduk, duduklah. Lepas tu mati pula yang nombor 2. Nombor 3 nak duduk tak? Nak duduklah. Kalau ikutkan, dia pun menyewa, tapi keluarga yang nombor 2 ni tak nak keluar. Saya dah jumpa tuan-tuan kes macam ni. Dalam bergaduh berkelahi, akhir sekali rumah pusaka runtuh sebab tak ada orang duduk. Ni yang jadi bukan harta pusaka, harta puaka. Minta maaf cakap tuan-tuan, geram kadang-kadang. Orang kita ni ambil ringan dalam bab harta pusaka. Selesaikan, muktamadkan terus, siap-siap. Sekecil-kecil harta, sebesar-besar harta, muktamadkan terus. Walaupun sebatang pen, ni pen arwah ayah, nilainya RM1 saja. Kita ada 5 beradik, semua lelaki contoh, senang nak kira, 1/5, 1/5. RM1 seorang, nilainya hak 20 sen. Abang nak? Yang lain kata, tak apalah abang ambil lah, selesai. Tak macam tu. Sampai macam tu kita nak selesaikan urusan pusaka. Supaya apa? Supaya barang yang kita ambil masuk poket kita 100% halal. 100% halal. Dan tak ada dakwa-dakwi lagi dah di kemudian hari. Ini yang menjadi masalah. Diambil senyap-senyap, lepas tu hujung-hujungnya ada dakwa-dakwi. Abang dulu yang ambil barang-barang kemas mak tu, bukan nak bincang dengan kami. Tahu-tahu semua barang-barang kemas mak, rantai, gelang, cincin, semua abang ambil semua. Abang tu dah mati dah, masa hidup tak nak bincang. Dia ada dakwa-dakwi dan sebagainya. Jadi selesaikan semasa hidup. Harta yang masih berjalan seperti perniagaan, hasil sewa dan saham, ini juga termasuk dalam harta pusaka. Harta yang digadaikan oleh si mati dan masih boleh ditebus. Masih boleh ditebus. Tapi kalau dah tak boleh ditebus, contoh pihak yang menggadai itu dah jual, dah lelong emas tersebut, maka dah tak boleh lagi tebus. Tu beza pajak gadai dan arahnu. Selain bezanya halal dan juga haram. Patuh syariah dengan tidak patuh syariah. Tuan-tuan, kalau nak arahnu, nak gadai kan pergi arahnu. Sebab apa? Kalau pajak gadai, contoh 6 bulan, dah confirm kita terlibat dengan riba, dosa satu hal lah. Kalau 6 bulan kita tak mampu bayar, kemudian pihak pajak gadai akan jual emas tadi, 100% harta jualan masuk kat dia seorang. Tapi kalau arahnu punya konsep, kalau contoh kita buat pinjaman tu 70% sahaja, harga gelang RM10,000, kita dapat pinjaman 7,000, 70%. Sepatutnya kita ada hak lagi berapa? 30%, 3,000. Tak dapat bayar 6 bulan, kemudian kita bersetuju barang kemas tu dijual, dilelong oleh pihak arahnu. Arahnu jual, dapat RM12,000. Lepas 6 bulan harga emas kan naik RM12,000 contoh. Dia cuma ambil 7,000 sahaja arahnu dan kos pengurusan. Akan ada baki, kira-kira baki 4,000 lebih, dia akan pulang kat kita. Sebab dia tahu itu bukan hak dia. Itu beza arahnu dengan pajak gadai. Kalau terdesak-terdesak nak gadai, jangan pergi pajak gadai, pergi dekat arahnu. Arahnu kita banyak, bank Islam ada, bank Agrobank ada, bank rakyat ada. Pastikan ikut syariah. Yang kelima, hutang orang lain kepada si mati, itu juga termasuk dalam harta pusaka. Harta-harta yang lain yang mempunyai nilai kebendaan, seperti contoh apa? Pakaian, kasut, kopiah, jam tangan, cermin mata, selagi mana ada nilai kebendaan, maka ia juga termasuk dalam harta pusaka. Dan yang ketujuh, takaful berpenama. Bila kata takaful berpenama ni adalah contoh, misal kata dia beli rumah dan dia ambil takaful, MRTT ke MLTT ke, kemudian dapat cover, kalau dia mati segala pinjaman tu akan di cover oleh pihak takaful. Itu juga termasuk harta pusaka. Contoh kereta, kita beli kereta, dia ada auto life. Setengah bank sekarang ni kalau rumah, tanah, dia wajibkan kita ambil takaful. Kita ada pilihan sama ada takaful atau insurans. Ambil takaful. Insurans ni yang tidak Islamik, takaful Islamik. Tak kisahlah syarikat apa, atas nama takaful, dari segi syarak dan segi hukum patuh syariah. Jangan ambil yang insurans. Tapi kalau kenderaan, setakat ni bank tak wajibkan kita ambil auto life ataupun insurans atau takaful. Kita yang kena pilih. Kalau kita ambil takaful, contoh 9 tahun pembiayaan kenderaan, kita ambil pelan
patuh syariah, kemudian kita ambil auto life takaful Islamik punya, dalam tempoh 2 tahun kita mati, ada baki 7 tahun pinjaman tu, syarikat takaful akan cover. Bermakna kereta tu dah menjadi milik sempurna kita dan dikira sebagai harta pusaka. Tu maksud tadi takaful tu, takaful berpenama. Dia beza dengan takaful hibah. Takaful hibah ni macam mana? Kita bayar bulan-bulan, bayar sebulan 100, sebulan 80 ringgit. Dia bukan hibah sebenarnya, tapi syarikat-syarikat takaful ni dia mengaburi mata kita. Dari segi hukum tak sah hibah, itu bukan hibah. Sebab harta yang dihibahkan tu tak wujud pun semasa penghibah ni hidup. Cuma dia hibahkan bukan harta, dia bagi manfaat hibah. Bukan manfaat hibah, manfaat takaful. Apa manfaatnya? Kita bayar tiap bulan 80 ringgit. Kelebihan dia, manfaatnya kalau kita mati, kita letak nama siap-siap. Okey, siapa yang akan dapat manfaat ni? Isteri kita, mak kita, ayah kita, anak kita. Dan berapa dia punya pampasan? Contoh dapat RM100,000. RM100,000 tu akan dapat kat siapa? Dekat nama yang kita letak. Itu bukan harta pusaka. Itu bukan hibah sebenarnya. Itu manfaat takaful. Dan kita bagi kepada penerima. Itu bukan harta pusaka. Yang tu betul kalau kita nak kata wujud selepas mati kita. Masa kita hidup dapat tak? Belum dapat. Syarat kita mati baru dapat. Maka itu bukan harta pusaka. Milik siapa? Milik penama yang kita letakkan. Kalau isteri, isterilah yang punya. Kalau mak, maklah yang punya. Kalau anak, anaklah yang punya. Berikut adalah bukan harta pusaka, yang ni insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Saya nak kongsi sikit dengan tuan-tuan satu benda. Sikit je. Ni isu semasa. Kita punya konsep kuliah kita ada 3. Pengajian kitab, isu semasa dan soal jawab kalau sempat lah. Saya lagi suka kalau tuan-tuan ada soal jawab, tulis siap-siap kat kertas, tak atas meja. Itu lebih baik. Ataupun tengah-tengah kuliah ni, tuan-tuan angkat tangan, terus tanya. Itu lebih baik. Sebab kalau buka ujung-ujung, kita akan drag masa yang lebih. Jadi tak sempat nak soal jawab. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu isu. Ini berlaku di 2 minggu lepas. 2 minggu lepas, hari Ahad. Hari Ahad ada orang ni WhatsApp saya. Di WhatsApp pukul 12.37 pagi. Dia kata abang ipar saya baru meninggal. Abang ipar baru meninggal. Dan balunya, maknanya kakak dia lah. Abang ipar meninggal, balunya, isterinya, kakak dia lah. Kakak dia minta saya bantu beliau untuk uruskan harta pusaka arwah ini dengan betul. Arwah ada mempunyai adik-beradik seibu sebapa 6 orang dan lain ibu seorang. Dan ibu maknanya apa? Dia ada adik-beradik seibu sebapa 6 orang dan lain ibu seorang. Maksudnya adik-beradik sebapa. Ayah kahwin 2. Sama ada kahwin sebab mati yang lama, ada pengganti, atau kahwin 2, poligami. Jadi 2 beradik ni adik-beradik sebapa. Ini yang kata seorang ni lain ibu. Arwah meninggalkan 2 anak lelaki dan 2 anak perempuan. Bila saya baca ada anak lelaki, ada anak perempuan, kita dah boleh potong siap-siap adik-beradik. Sebab apa adik-beradik tak dapat? Adik-beradik tak dapat syaratnya mestilah tiada anak dan keturunan lelaki di bawah si mati dan tiada ayah si mati. Kalau tak ada keturunan lelaki di bawah, ada ayah, adik-beradik pun tak dapat. Tak kira adik-beradik lelaki ke, perempuan ke, seibu sebapa ke, seibu ke. Bila mana ada lelaki di bawah dan di atas, terutama anak, cucu dan bapa si mati, maka adik-beradik tak dapat. Jadi dia kata ada 2 anak lelaki, saya dah pangkah siap-siap, adik-beradik tak dapat. Serta seorang isteri dan seorang bapa bersama ibu tiri. Ibu tiri, ibu si mati ke bukan? Bukan. Maknanya ayah kahwin lain. Yang lain tu mak kepada si mati, dianggap ibu tiri. Itu bukan waris. Ibu tiri pun kita pangkah siap-siap. Ibu kandung telah meninggal dahulu dari beliau. Ibunya mati dulu. Oh, patutlah ayah kahwin dulu. Sebab ayah, mak dia mati dulu. Jadi adalah pengganti sikit lain. Dapat adik seorang, itu jadi adik-beradik sebapa. Di sini yang berhak mewarisi harta beliau adalah ayah, 2 orang anak lelaki, 2 orang anak perempuan, dan isteri beliau. Betul tak Ustaz? Ini masalah juga. Dia tanya, dia jawab. Dia tanya, dia jawab. Tuan-tuan, bila melibatkan waris, nanti kita akan masuk ashabul irthi. Ada 25 orang. 15 lelaki, 10 perempuan. Di antara 25 orang waris ni ada 5 waris utama.
bila kata waris utama ni, mereka ni berhak dapat dan tiada waris yang lain boleh menghalang mereka dapat. Siapa dia? Pertama, bapa. Kedua, ibu. Ketiga, pasangan. Keempat, anak lelaki. Kelima, anak perempuan. Kita ada 5 jari, 5 waris utama: bapa, ibu, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Di antara 5 waris utama ni, ada waris yang bila mereka tak ada, kita kena cari pengganti. Maknanya ada waris pengganti. Siapa dia? Ayah. Ayah kalau tak ada, kena cari pengganti ayah. Siapa pengganti ayah? Datuk. Datuk tak ada, siapa pengganti ayah? Moyang. Sampai kita rasa puas hati, tak ada dah ni. Kalau hidup pun umur 300 tahun, tak cari lah. Mana kena cari pengganti. Kedua, ibu. Ibu pun kena cari pengganti. Kalau ibu tak ada, kena lihat ibu kepada ibu. Ibu kepada ibu tak ada, kena lihat nenek kepada ibu. Nenek kepada ibu tak ada, moyang kepada ibu. Perempuan. Yang ketiga, anak lelaki. Bila tak ada anak lelaki, tengok anak lelaki dah kahwin ke belum sebelum ni. Dah berkahwin, tapi anak mati dulu dari ayah. Tengok ada tak anak daripada anak lelaki. Itu maksudnya waris pengganti. 3 ni dia ada waris pengganti. Ayah, ibu, anak lelaki. 2 ni tak ada waris pengganti. Siapa? Pasangan. Kalau pasangan mati dulu dari dia, kemudian dia mati, tak perlu cari pengganti pasangan tu, tak perlu, dia dah mati lah. Begitu juga anak perempuan. Anak perempuan terhenti sampai dia saja. Maknanya bawah anak perempuan, cucu lah. Kita ada anak lelaki, kita ada anak perempuan. Anak lelaki ada anak, anak perempuan pun ada anak. Kabeh jenenge putu, kita panggil cucu. Tapi yang waris hanya anak daripada anak lelaki saja, cucu daripada anak lelaki saja. Cucu daripada anak perempuan waris ke tidak? Bukan. Jadi 2 ni tak perlu cari pengganti. 3 kena cari pengganti kalau tiada. Sekarang ayah ada tak? Ada. Anak lelaki ada tak? Ada. Ibu ada tak? Ibu mati dulu. Kena tanya. Kena tanya. Tuan-tuan, menjawab persoalan faraid ni dia bukan semudah 2 tambah 2 4. Dia bukan semudah 2 kali 4 8. Kalau semudah itulah, saya boleh tahu jawab betul lah tu jawapan tu. Kamu yang tanya, kamu jawab betul lah tu. Tapi kita kena tanya. Sebab apa? Melibatkan waris ganti ibu tadi, saya kena tanya. Persoalan saya pertama sekali, ibu kepada ibu, nenek arwah masih ada ke semasa arwah meninggal? Sebab saya kena lihat dahulu nenek sebelah ibu ada ke tidak. Kalau ada, dia berhadapan. Kalau tak ada, tengok nenek sebelah nenek pula. Tadi ibu sebelah ibu, ni nenek sebelah ibu pula. Maknanya moyang. Ada ke tidak? Dia kata arwah, ibu arwah telah meninggal dahulu dari arwah. Manakala nenek arwah, ibu kepada arwah ibunya masih hidup. Kan wujud saya tanya. Kalau saya tak tanya, saya betulkan saja. Betul jawapan dah. Yang dapat ayah, yang dapat isteri, 2 anak lelaki, 2 anak perempuan. Dah tutup buku. Hakikatnya ada nenek yang tertinggal. Sebab tu kena tanya, kena selidik, kena siasat betul-betul waris sama ada ke tidak. Sampai kita rasa puas hati dah ni, memang tak ada dah ni pengganti ni, barulah kita buat keputusan. Ini sahaja waris yang ada, sekian bahagian dia. Bila dia kata ibu kepada ibu masih hidup, saya terus bagi kiraan siapa dia waris dan berapa bahagian dia. Ni kiraan ni, isteri dapat 1/8, nenek sebelah ibu dapat 1/6, bapa dapat 1/6, anak lelaki, anak perempuan, 2 lelaki 2 perempuan, masing-masing mendapat asobah. Kalau kita lihat antara nenek sebelah ibu yang ini dengan isteri, mana lagi banyak bahagian? Nenek sebelah ibu dengan isteri, mana lagi banyak bahagian? Nenek sebelah ibu. Ustaz, dia nenek kot, ini isteri semati ni. Isteri dapat 1/8 saja. Nenek sebelah ibu dapat berapa? 1/4. 1/6. 1/6 dengan 1/8 mana lagi banyak? Tuan-tuan jangan tengok 6 tu kecil daripada 8 dah. 1/6 lagi banyak daripada 1/8. 1/6 lagi banyak daripada 1. Kalau kek tu kita potong 8, dapat 1 potong je, 1/8. Kalau kek tu kita potong 6, lagi besar lah portion dia, 1/6. Lagi banyak 1/6. Yang kita anggap nenek tak dapat, sebenarnya bahagian dia lagi banyak daripada isteri si mati. Kita rasa dapat juga neneknya.
Bila saya bagi kira-kira ni, kemudian apa respon dia? Dia respon, oh nenek sebelah ibu pun dapat juga ke Ustaz. Maksudnya apa? Dia tak tahu nenek dapat. Kemudian saya kata dapat. Ya, sebab waris ganti kerana ibu tiada. Okeylah, selesailah. Tak lama lepas tu, selang beberapa hari, dia WhatsApp saya. Dia kata, apa Ustaz, di sini ada sedikit pertikaian di kalangan waris mengenai hak nenek sebelah ibu si mati, memandangkan ada waris lain yang bagi pendapat setelah dia buat rujukan dari sumber lain mengatakan nenek sebelah ibu tidak berhak. Mohon pencerahan. Saya bila dapat mesej ni saya dah mula risau dah ni. Siapa yang dia tanya ni? Kok dia tanya Datuk Mufti ke? Kok dia tanya siapa-siapa ke? Sebab nanti kita akan masuk dalam tajuk nenek sebelah ibu. Nenek sebelah ibu, nenek sebelah ayah. Muka surat 116. Jauh lagi. Kita baru muka surat 44 ni. Nanti kita akan masuk. Kita akan jumpa ahli waris muka surat 116 bahagian nenek. Nenek ada dua. Satu nenek sebelah bapa dan yang kedua nenek sebelah ibu. Lihat betul-betul. Tengok skrin depan. Yang di kitab, lihat kitab 116. Apa syarat nenek sebelah bapa nak dapat? Berapa bahagian dia? 1/6. Syaratnya apa? Jika si mati tidak mempunyai bapa atau ibu. Maknanya apa? Nenek sebelah ayah dia nak dapat, syaratnya ibu dan ayah si mati tak ada, baru dapat. Ibu dan ayah si mati tak ada, baru nenek sebelah bapa dapat. Lihat pula nenek sebelah ibu. Berapa bahagian? 1/6. Apa syaratnya jika si mati tidak mempunyai ibu sahaja? Dalam kes ini, ibu tak ada, ayah ada. Kalau dua-dua nenek ada, siapa yang dapat? Nenek sebelah ibu sahaja. Sebab apa? Dia dapat dengan syarat tiada ibu. Nenek sebelah bapa dapat tak? Tak dapat. Sebab nak dapat dengan syarat tiada ibu dan tiada ayah. Sekarang ayah ada. Maka nenek sebelah ayah tak dapat. Ini rajah yang selalu saya tunjuk kat tuan-tuan. Ini kalau kita sebagai si mati, kita ada bapa, kita ada ibu. Atas bapa ada nenek, atas ibu pun ada nenek. Ni anak panah ni, dia bukan buat suka-suka saja tuan-tuan. Dia ada fungsi itu. Garisan-garisan tu bukan nak nampak cantik saja. Maksudnya apa? Nenek sebelah ibu dan sebelah ayah, kedua-dua nenek ni, syarat nak dapat, syarat utama dia adalah tiada ibu. Bila ada ibu, nenek minta maaf. Sebelah ayah ke, sebelah bapa ke, sebelah ibu ke, dua-dua tak dapat. Tetapi nenek sebelah ibu, hanya yang menghalang dia ibu sahaja. Ni nenek sebelah ibu, yang menghalang ibu sahaja. Adapun nenek sebelah ayah, yang menghalang dia ibu dan juga bapa. Sebab tu ada garisan sini. Dia ada kait dengan bapa juga. Dalam kes tadi, nenek sebelah ibu dapat tak? Dapat. Sebab apa? Sebab si mati tak ada ibu. Dah cukup sampai situ. Nenek sebelah ayah tak dapat, walaupun dia ada, tak dapat. Sebab apa? Ada ayah yang menghalang dia. Jadi bila saya terangkan macam tu, saya tak dapatlah nak type lagi dah. Sebab nak menerangkan tu bukan mudah tuan-tuan. Nak menaik. Jadi lah saya bagi voice note sahaja, panjang-panjang lebar, saya bagi kat dia, kemudian barulah dia boleh terima. Dia kata terima kasih Ustaz atas pesanan Ustaz, sangat bermanfaat. Cuma satu benda yang saya nak tanya dengan dia penting sangat. Saya kata apa? Cuma saya nak sangat tahu. Kalau boleh kongsikan dengan saya rujukan dari sumber lain tu siapa? Tuan-tuan rasa siapa? ChatGPT. Tepuk dahi saya. Saya rujuk tuan-tuan dekat ChatGPT. Ini screenshot saya tanya dekat ChatGPT. Tuan-tuan tengok. Saya tanya dekat ChatGPT, waris yang ada cuma isteri, bapa, anak lelaki, anak perempuan, nenek sebelah ibu. Baik, kata jawapan ChatGPT. Dengan senarai waris yang tuan beri, isteri, bapa, anak lelaki, anak perempuan, nenek sebelah ibu, keputusan penting dahulu, kata dia. Pentinglah sangat. Nenek sebelah ibu tidak mendapat apa-apa bahagian pusaka, iaitu terhalang atau mahjub. Sebabnya kehadiran bapa si mati menghalang nenek, termasuk nenek sebelah ibu. Betul ke salah? Salah. Kalau orang rujuk benda ni,
Dan saya takut kalau dia bawa ke pejabat pusaka, dia pergi kat mahkamah syariah, keluarkan sijil faraid, dia tak nyatakan pun nenek sebelah ibu ada. Dan yang uruskan dekat pejabat pusaka dan mahkamah tu, dia tak tanya pula ibu kepada ibu ada ke tidak. Dari segi disiplin ilmu, kita nak menjawab persoalan faraid, kena tanya. Sebab melibatkan waris ganti. Bila waris ganti tu tak ada, tengok siapa ganti dia. Tanya. Tak ada nenek, tanya moyang ada tak? Tak ada moyang, ibu moyang. Sampai kita terpuas hati. Sama juga anak laki dulu ada, dah mati dulu. Tanya anak daripada anak laki ada ke tidak? Cucu semati. Cucu ada pun mati dulu daripada atuk ni. Atuk umur 200 tahun. Contoh. Atuk umur 200 tahun, boleh jadi ada anak, ada cucu. Dan boleh jadi tak ada cicit? Boleh jadi. Cicit ada tak? Cicit pun mati dulu, kencing manis. Tengok bawah cicit tu. Apa kita panggil apa? Piut. Tanya piut ada tak piut? Anggaranlah umur piut 100 tahun. Mati juga ni kalau logiknya. Jangan terhenti sampai situ. Tanya lagi, anak piut ada tak? Sampai kita rasa yakin, oh tak ada dah ni. Kalau hidup pun umur berapa ni? Contoh, kalau hidup pun yang kita tanya yang last tu pun umur baru sebulan contoh. Takkan ada anak lagi. Yang hidup yang last tu pun umur setahun, takkan ada anak. Jadi sampai kita rasa puas hati, barulah kita muktamadkan tak ada dah waris di bawah. Sama juga dengan ibu. Bila ibu tak ada, cari waris pengganti. Ibu kepada ibu. Kalau ibu tak ada, ibu kepada ibu. Sampailah ke atas. Dan bila saya semak dekat ChatGPT, ini jawapannya tuan-tuan. Tuan-tuan, ChatGPT ni tak salah. Tak salah, bukan tak salah apa, salah hukum ni. Cuma nak kata manfaatnya ada. Tapi dalam hal dunia silakan. Jangan dalam perkara hukum, melibatkan halal haram, melibatkan dosa pahala, jangan rujuk dengan ChatGPT. Bukan tak boleh kita cari dekat online atas talian, boleh. Ada link-link yang mungkin kita boleh percayai. Dekat contoh Jabatan Mufti Negeri Selangor ada soal jawab, kita type saja dekat Google tu soalan, keluar kadang-kadang jawapan daripada Jabatan Mufti wilayah persekutuan, siap dengan huraian, dalilnya, kesimpulannya. Kalau rasa kita ni kalau ada basic agama, pernah belajar dan kita lupa nak remind balik, silakan. Tapi sebaiknya kalau kita memang tak pernah tahu tentang hukum tersebut, jangan rujuk dengan atas talian. Tanya kepada yang lebih pakar. Kita di Pejabat Agama Islam, Paid Pejabat Agama Islam Daerah dekat Sungai Sedu, Banting ada tu. Tingkat atas tu ada Baitul Mal. Tuan-tuan tanyalah kat sana, ada pegawai yang bertugas tentang isu faraid ke, isu hibah ke, isu wasiat ke, tanya kat sana. Jangan buat keputusan sendiri, rujuk ChatGPT. Nak rujuk benda hal dunia silakan. Peti ais rosak ke, mesin basuh rosak ke, ambil gambar mesin basuh, jenis macam ni, bagi gambar kat ChatGPT, tak hidup. Pandai, dia akan keluar macam-macam jawapan. Kemungkinan ini rosak, tu boleh. Dalam hal dunia. Dalam hal hukum hakam, tolong tuan-tuan, jangan rujuk dalam online, terutamanya sumber-sumber yang kita ragui dan kita tak yakini. Soal jawab, kadang-kadang keluar video ustaz sekian-sekian, ustaz ni kita yakini, silakan ambil pendapat dia. Kalau rasa-rasa kita tak yakin, tanya terus dengan pihak yang berwajib. Bila dia kata ChatGPT tu, saya terus tepuk dahi. Dah lah, tutup lah, tak nak tanya lagi dah. Okey, ada soalan jawab kalau ada satu dua. Ya. Pampasan tu pampasan apa? Contoh accident. Kira kita ambil sebagai macam takaful, apa istilahnya, Allahumma shalli ala Muhammad, insurans. Kalau insurans ni dia takaful diri lah, takaful diri kan. Okey, adakah dikira sebagai harta pusaka ataupun tidak? Kami pernah bincangkan sesama kami daripada Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Kami cenderung mengatakan itu bukan harta pusaka, walaupun tak ada penama. Sebab apa? Sebab benda tu wujud selepas daripada kematian kita. Dan kalau kita hidup dapat tak? Tak dapat. Tunggu mati baru dah dapat. Sama juga dengan perkeso. Perkeso ni siapa yang carum? Syarikat, majikan kita. Kalau kita kerja dengan syarikat, syarikat akan carumkan kita ke perkeso. Bila kita meninggal dunia, perkeso akan bagi pampasan. Pampasan tu pusaka ke je dah? Bukan pusaka.
bukan pusaka. Yang pusaka tadi hanya takaful berpenama sahaja. Maksud berpenama ni apa? Melibatkan harta yang kita ada gadai kepada pihak-pihak bank dan sebagainya. Contoh rumah tadi, kita ambil takaful untuk apa? Untuk cover kalau kita mati sebelum langsai hutang, insurans ni, takaful ni akan cover baki bayaran. Itu sahaja yang termasuk dalam harta pusaka. Selain daripada itu bukan harta pusaka. Wallahu a'lam. Jelas ya? Betul. Kalau dah siap penama, sebab kadang-kadang macam pencen, dia pempasan juga. Pencen pempasan, pencen dia ada akta je. Kalau pekeso ni, dia ada penama tak? Saya pun kurang pasti. Rasanya ada juga. Yang dapat isteri dan juga anak semati. Jadi yang lain tak boleh ambil, itu hak dia. Kalau yang tak ada penama, maka terpulang kepada ahli waris nak urus bagaimana, nak bahagi macam mana, tak terikat dengan hukum faraid. Contoh kita ambil, kita hidupkan insurans kereta. Kadang-kadang kita buat dekat Shopee pun boleh, kita buat dekat Bijak ke kan. Dia ada tambahan kat situ. Apa dia? Takaful kepada diri kita. Kalau kita meninggal dunia, ada cacat kekal ke, dia akan bagi pampasan RM20,000 contoh. Yang tu bukan pusaka. Kalau kita mati, itu bukan pusaka. Sebab apa? Benda tu wujud selepas kita mati. Dan tak ada kaitan pun dengan harta kita, sedia ada. Kalau yang tadi dia ada kaitan dengan harta kita, sedia ada. Kita dah ada rumah, kita ada kereta. Cuma benda tu hanya cover baki pinjaman. Itu sahaja yang termasuk dalam harta pusaka. Allahu a'lam. Ya. Last. Hadiah kemenangan. Sijil simpanan premium. Ni soalan advance ni. Okey. Hadiah termasuk dalam konteks apa? Hibah. Hibah ni termasuk hadiah, pemberian. Jadi hadiah ni bila kita sebut hibah, dia ada syarat tak? Ada syarat hibah. Apa dia syarat hibah? Muktamadnya hibah bila mana ada apa? Qabad. Kita pegang harta tersebut, barulah milik kita. Sekarang contoh hadiah tadi, dia kata dapat hadiah cuma belum sampai kat dia, dikira pusaka ke tidak? Tahu ni nak jawab. Contoh, saya bagi contoh mudah. Saya cakap dengan Nazir, besok saya nak ke kebun durian saya ada kebun durian, contohlah. Tak ada pun, contoh Musangking ada 10 hektar. Besok saya nak pergi ke kebun saya, ada durian, dan semalam saya dah pergi dah, adalah turun dalam 50 biji. Esok ada turun lagi ni, jangka dalam lebih 50 biji. Esok saya nak hadiahkan dekat Nazir. Saya cakap dengan Nazir, saya nak bagi dalam 5 biji buah durian Musangking. Nazir kata terima kasih banyak-banyak, saya terima nanti. Dah ada ijab kabul belum? Dah ada ijab kabul. Tapi dah dapat belum? Belum. Besok saya pergi, contoh. Pergi kat kebun, masuk dalam bonnet, contoh. Balik-balik, na'udzubillah, saya aksiden. Saya mati. Boleh tak Nazir tuntut? Tak boleh. Sebab belum jadi milik dia. Sebab apa? Belum muktamad lagi hibah tu dalam pegangan dia. Dan ini antara syarat sahnya hibah, selain daripada kena ada ijab qabul, ada pemberinya, ada lafaz ijab qabul. Qabad itu juga merupakan salah satu syarat muktamadnya sesuatu hibah. Kalau bagi kes tadi, kalau hadiah tu nampak macam umum, contohlah duit bantuan mesra rakyat. Kadang-kadang yang umur 60 tahun, kadang ada kerajaan bagi duit tu kadang-kadang masuk dalam akaun ataupun dia parking dekat pejabat YB ya, contoh. Dan kita kena pergi untuk ambil duit dah turun ni. Duit dah turun, kita dah mohon lulus cukup syarat, kita dapat bantuan tu 1,5 contoh. Tapi kita belum pergi lagi ambil. Kemudian pihak pejabat YB telefon, kata Haji duit dah ada dah ni, bantuan ni mesra emas ni contoh 1,5. Bolehlah datang ambil. InsyaAllah nanti saya akan ambil. Tak sempat ambil, meninggal dunia. Dikira harta pusaka ke tidak? Tak. Sebab apa? Belum milik dia. Pemberian tadi belum cukup syarat, belum qabad lagi. Jadi macam mana statusnya? Kalau yang memberi tu, dia boleh tak ambil balik? Boleh.
dia boleh ambil balik, cancel. Tapi kebanyakan dia akan bagi jugalah, dan waris yang akan ambil. Jadi status duit tu pusaka ke tidak? Tidak, terpulang kepada waris nak urus bagaimana. Dalilnya apa? Dalilnya adalah satu kisah ketika mana Nabi SAW memberi hadiah kepada Raja Najasyi. Dalam perjalanan, wakil Nabi menghantar hadiah kepada Raja Najasyi. Nabi dimaklumkan bahawasanya Raja Najasyi telah wafat, dan Nabi mengarahkan supaya patah balik, tak payah bagi. Dan hadiah tu Nabi berikan kepada isteri baginda. Kalaulah muktamadnya hibah, kita dah bagi ni, teruskan kena bagi juga. Tak, Nabi tak. Nabi kata patah balik. Maknanya apa? Di situ ada syarat muktamadnya hibah, kena ada pegangan di pihak penerima. Selain ijab qabul, kita dah masuk dalam hibah sebelum ni kan, suami isteri bergaduh malam ni, suami nak pujuk isteri, yang dah lah tu jangan merajuk, ni abang belikan gelang emas, mahal ni 5,000 abang belikan. Kata isteri, merajuk lagi tu, malam tu merajuk lagi. Jadi suami letaklah emas tu dekat atas lemari. Malam tu ditakdirkan suami meninggal dunia. Emas tadi milik isteri ke harta pusaka suami? Harta pusaka suami. Baru tu baru menyesal aku tak terima tadi. Kalau dia terima, hak dia dah. Tapi sebab isteri ni tadi menolak, dia tak ada qabul dan tak ada qabat di pihak isteri, maka harta tadi bukan milik isteri. Kalau lah dia kata okey, saya terima kasih, merajuk lagi tu, dah jadi hak dia dah. Merajuk tu perkara kedua, tapi dah cukup tak syarat hibah? Cukup. Dah ada qabul, dah ada qabat, maka meninggal suami itu bukan lagi harta pusaka suami, dan menjadi milik isteri. Wallahu a'lam. Saya cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Anda terkasar bahasa, terguras hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Saya minta maaf terambil masa yang lebih daripada yang sepatutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.